Assalamualaikum guys. So hari ketiga kita nak pergi lagi EU International Trade Center. Semalam kita pergi nombor 1, 2, 3 distrik. Hari ni kita nak cuba pergi yang 4 dan 5. Tengok sini kan, public transport dia okey. Guys, kita dah sampai dah dekat distrik 4 dengan 5 ni. Ini jambatan dia lagi ni. Dan Yonex juga ada Yonex semua. Okay, kat sini pukul 5 dia macam dah kurang-kurang sikit. Semua dah tak ramai dah. Josio. Pickleball pun ada, pickleball. Josio. Tengok gym untuk anak-anak. Betul barang kat sini. Barang sukan. Barang sukan semua. Kita punya safety vest for food. Kita ada barang-barang hiking. JC kosong ada JC. Daun truk dia besar ni. Banyak daun truk. Suka banyak dah tu. Tu dia dari snooker. Ke distrik yang seterusnya. Standard melamine product. Kat sini banyak yang macam topi-topi kedai lah dalam sini. Dia nak buka bisnes baru ke ataupun nak tambah lagi ke. Nak buka awal dah lagi ni. Gusi-gusi Okey, yang ni apa? Sex Toy Factory. Towel ada baik, towel lah. Malam kita jumpa kedai pisau jukung. Ini kedai bergigi saja. Semua jenis bergigi ada. Sampai yang Muslim pun ada. Kedai sudu dan telur. Ni tudung saji dia. Mantap. Macam tengok ah, macam tak ada penghujung ah. Oi. Ini kedai botol lah. Semua botol lah. Botol susu budak. Sejadah pun ada jual. Alas kaki ada jual. Ada. Lawa-lawa jam dia. Cantik. Ni wallpaper. Welding supply and textile. Automobil parts and accessories tingkat 4. Okey, ni pun ada indikator juga. Tengok apa dia. Rim tire pun ada. Direct factory. Siapa nak buat business accessory. Wah, helmet guys, helmet. Kita ada helmet Iron Man ada. Helmet apa ni Zik? Dalam ni kata memang terkejut juga dalam ni. Dalam ni memang kualiti. Okey. RS5 pukul 5.30 sharp diorang tutup lah habis. Tiga kontena. Malam 2 hari dah jadi 3 kontena. Dah masa untuk balik. Untuk kita hari terakhir adalah berada di Santing balik. Santing Night Market. Jom kita continue shopping lagi kat sini. Jom kita akan sambung shopping lagi sebab ada yang kirim. Dah tahu lah sampai sini je. Thank you guys. Mana? Sampai hari ketiga. Sampai habis duit. Okay, bye bye.